Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat iman Islam, ketaatan, kesihatan, kehidupan. Dan alhamdulillah kita sambung balik perbincangan kita kitab Hidayatus Subyan selepas daripada kita cuti sebulan. Sebulan, cukup-cukup sebulan. Minggu pertama saya pergi petani, minggu kedua ada Ustaz Mat Musa mai sini, minggu ketiga saya ada urusan dengan anak kecil tu yang tadika, dia ada majlis. Kemudian seterusnya baru ni pergi Perlis, anak baru keluar cuti, dia buat pelepasan daripada asrama. Jadi kita sambung balik alhamdulillah pada kali ni kitab Hidayatus Subyan. Kita berhenti hari tu ke surat berapa? 9 ke 10? 9 11 3 baris pada atas. Ayat mutlak. Sebelah baris pada atas. 2. Baik. Syarat istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Buka surat sebelah yang jawi, sebelah baris pada atas. Bermula syarat sah istinja dengan umpama batu 8 perkara. Jadi syarat sah istinja, istinja ni kita buang najis, sama ada air kecil, air besar, dengan menggunakan benda yang kasar. Benda yang boleh menarik najis itu dia ada 8 syarat baru sah. Kalau tak, wajib kena guna yang mutlak. Kalau ada 8 syarat ni bolehlah dengan benda-benda yang kasar. Kita bincang istinja. Istinja ni kita ni suci najis kita daripada kecil dan berak menggunakan benda yang kasar, kesap, yang boleh menarik najis. Tisu, krin, begitu, kertas atau batu atau daun yang kesap yang boleh menarik najis. Jadi dia ada 8 syarat. Kalau tak ada 8 ni, dia wajib menggunakan air. Jadi cara nak bersuci daripada najis 2. Yang pertama istinja. Kita guna benda-benda yang kesap, yang kasar, yang boleh menarik najis. Yang kedua air mutlak. 2 alat tu ya. Benda yang kita nak guna tu macam tisu tu mesti suci, tak boleh ada najis.
Baik, dia ada 8 syarat. Bermula syarat sah istinja dengan umpama batu ataupun kita ni tisu kering. Nah, 8 perkara, dia kena ada 8 perkara ni baru sah. Kalau tak, sembahyang kita tak sah. Kalau kita tak sah istinja, tak sah solat. Pertama, bahawa adalah ia dengan 3 batu, yakni 3 kali lap. Kita lap kali pertama, kemudian guna tempat lain pula lap kali yang kedua, kemudian yang ketiga. Dia kena 3 kali. Tarik najis tu dengan 3 kali. Tisu tu kita lap 1. Lepas tu bahagian lain hak tak kena najis lagi 2. Kemudian 3 sah. Itu yang pertama. Dan jika tiada suci dengan dia dengan 3 itu, ditambah atasnya, atas 3 tu hingga suci. Kalau tak cukup 3, 4. Tak cukup 4, 5. Dan sunat digasal, yakni diganjilkan dia. Sunat ganjil. 3, 5, 7. Sunat begitu. Apabila tak cukup 3, tambah bagi jadi 5. Begitu. Baik. Sunat diganjilkan. Innallah hawitra yuhibbul. Innallah hawitra yuhibbul witra. Allah Ta'ala itu ganjil dan suka kepada benda ganjil. Baik. Tiada, dan jika tiada suci dengan dia, ditambahkan atasnya atas 3 kali lap itu hingga suci, dan sunat digasal diganjilkan akan dia. Tak cukup 3, 5 tisu. Keduanya bahawa adalah ia adalah segala batu itu ataupun benda yang kita nak guna tu, batu ke, tisu ke, daun ke, adalah benda itu suci sekaliannya. Dia kena benda suci. Kalau tisu tu ada tai cicak, tak sah, tak boleh. Ataupun kalau batu tu ada najis, tak boleh. Dia kena suci. Ketiganya, tiada kering najis yang keluar itu. Macam mana? Dia buang, contohnya berak lah. Lepas tu dia berjalan kok ni buat kerja sampai kering dah tempat hak dia buang tu. Tu tak boleh, kena guna air. Tu tak boleh. Dia kena guna air. Dia tak boleh. Dia kena basah-basah tu lap. Sampai jadi kering dah, tu tak sah. Dia kena guna air. Ketiganya, tiada bersentuh najis itu daripada tempatnya. Tiada berpindah. Silap. Keempatnya, tiada berpindah najis itu daripada tempatnya. Kalau najis tu keluar lubang dia ya. Dia tak merebak kat lain. Tapi kalau pi ke betih, pi ke papan punggung, tu wajib guna air. Tak boleh. Kalau najis tu pi mata, tak boleh. Contoh, kita kencing. Keluar kot saluran tu ya, dia tak merebak rata. Kalau merebak, pi rata, pi ke betih, pi ke paha, tu wajib guna air. Tak boleh lap. Atau kita buang najis, kita berak lah, dia pi tempat lain. Macam kita sakit perut kan, najis kita cayak, lepas tu dia merebak tempat lain, tu tak boleh, wajib guna air. Dia tak boleh lap dah. Kelimanya, tiada mendatangi atasnya oleh najis yang lain. Tak campur dengan najis lain. Kalau campur, tak boleh. Contohnya macam mana? Contoh kita berak, kemudian campur pula dengan darah buasir.
Nah, tu tak lihat tu kena basuh. Najis campur darah. Campur dengan yang lain. Tu tak boleh. Keenam, tiada melampaui najis itu akan suhfah duburnya dan hasyafah zakarnya. Maksudnya dia keluar saluran lubang tu dia tak merebak kot lain. Kalau merebak berpindah ke tempat lain, jadi kawasan tu jadi luas, maka wajib guna air. Itu syarat dia. Kalau keluar air kecil tu betul elok, boleh lah. Begitu juga najis tu kalau keluar kot lubang dengan elok, boleh lah. Tapi kalau merebak lebih daripada kawasan lubang dubur itu, maka wajib kita basuh dengan air. Itu syarat dia. Kena ikut syarat. Kalau tak sah. 8 syarat semua istinja. Ketujuhnya, tiada mengenai akan dia oleh air. Tak campur dengan air. Kalau campur dengan air tak boleh. Contohnya kita buang air besar, kena air dah kawasan lubang dubur kita itu, kemudian kita nak lap, tak boleh. Dia kena guna air. Sebab apa? Telah bercampur dengan air. Tak boleh. Dia kena guna air terus. Dia campur dah. Contoh macam mana? Basuh air sadar ni habis. Air lantaki kering. Tak ada nak basuh habis. Lepas tu boleh tak nak lap dengan tisu? Sah tak semayang? Tak sah. Pasal kena air dah. Basuh sekarang air putih. Lepas tu nak pergi semayang kelam lagu tu, tak boleh. Tak sah. Tak sah. Dia kata kita lap lah. Islam ni mudah ya. Tak boleh nak buat mudah lagu tu. Tak kena. Ni syarat ni tak cukup. Dah kena air dah, tak boleh lap. Tu buat guna, cari air. Begitu, cari air. Baik. Kalau kita lap pada awal tak apa. Tak campur dengan air apa, tak apa. Nanti kita kena tengok keadaan. Sadar bagi amal air tak ada. Istinyak terus. Tak usah guna air. Dah sadar air akan tergenala kacau pada hari ni. Tak usah guna air berdawai, taruh dulu tu. Kita lap terus dengan tisu kering. Tapi tiba-tiba kita basuh air kering putih. Tak boleh. Tu kita ni apabila kita faham hukum hakam, tengok keadaan, maka kita buat mengikut kesesuaian pada keadaan itu. Kalau campur air dengan najis, maka tidak sah. Tak boleh istinja. Dia kena wajib basuh dengan air. Sebab campur dah najis dengan air. Ke-8, bahawa tiada disuci akan dia dengan bahawa dapat disuci akan dia dengan batu. Yakni kita boleh lap. Najis itu akan lekat apabila kita lap dengan tisu. Maksudnya najis yang pertengahan. Cayak sangat pun tak, kering sangat pun tak, pertengahan. Kalau kita calik lekat, boleh. Tapi kalau cayak merebak rata, itu tak boleh. Itu syarat yang atas tu lah, samalah. Bahawa najis itu dapat dibuang dengan menggunakan tisu, batu, benda-benda yang kesat, yang kasar, boleh menarik najis itu, sah. Habis. Maka tiap ta alif pa, tiap dia jual lagu tu. Maka tiap satu syarat daripada syarat, maka tertentulah ia dengan air. Ternafi. Jika nafi
Jika nafi, tu dia cetak tu dia jadi tindih macam ta, nun. Ni bukan salah pengarang, mesin cetak tu kadang-kadang tulisan jadi kembang. Maka jika nafi, nun alif paya nafi, dan jika nafi suatu syarat daripada 8 syarat, maka tertentulah ia, kalau jika ternafi, tertentulah ia buang najis tu dengan air, kena suci dengan air. Kalau tak ada 8 syarat ni, kena basuh dengan air. Itu 8 syarat. Kena lap 3 kali. Satu. Yang kedua, bahawa adalah sekalian batu itu suci sekaliannya, benda hak kita nak lap tu suci. Ketiganya, tak kering. Kalau najis tu kering dah, tak sah. Keempat, tak berpindah, tak merebak rata najis tu. Kelima, tak ada najis lain yang mendatangi sentuh dengan najis yang awal tu. Keenam, tiada melampaui najis itu akan kawasan lubang dubur dan lubang kemaluan hadapan kita. Dia tak melampaui, dia tak merebak luah. Dia tak merebak. Ketujuh, tak kena ayak najis tu. Kalau kena ayak tak sah, kena guna ayak terus. Kedelapan, bahawa dapat kita suci menggunakan tisu ataupun benda-benda yang kesap yang boleh menarik najis. Dan jika ternafi akan suatu daripada syarat ni, maka wajib kita menggunakan air. Wajib kita menggunakan air. Air mutlak. Air mutanajis tak boleh. Air mutanajis tidak sah. Ya. Tak boleh. Kering ni dua. Sama ada berak tu, biar lama dia jadi macam keping-keping tu, di paha apa tu, tak sah dah lah. Kena guna air. Yang kedua, najis tu kering betul-betul, nak lap mana lekat. Tu tak boleh. Keluar macam roti 4 segi tu, nak lap guna, kena guna air lah. Tu tak boleh. Dia kena guna air. Baik. Faslun, pada menyatakan ain najis dan kaifiat menghilangkan dia ain najis. Ni nak bincang bab najis. Dan cara menghilangkan najis. Bermula dhabit, catatan. Dhabit yakni catatan najis, iaitu najis tu anggota. Najis ni anggota ain, diri, anggota. Bermula sekalian binatang suci sekaliannya pada ketika hidupnya, melainkan anjing dan babi. Diri binatang tu, badan binatang tu suci. Diri badan tu lah. Tapi kalau lembu tu duduk berkubang, taik penuh di badan tu najis lah. Badan tu kita nak kira badan dia tu. Kalau kita pegang lembu, pegang kambing, tak ada apa atas badan tu, pegang kucing, nak kena basuh tangan tak? Tak, gaduh, suci. Tapi kalau ada najis atas badan dia, najis lah. Badan binatang tu, diri dia sebelum zahirnya najis lain, suci. Diri binatang tu kalau tak ada najis apa atas badan dia, suci. Sekalian binatang suci sekaliannya, semua binatang. Badak ke, boya ke, remau ke, kucing ke, suci badan dia tu.
ketika hidupnya binatang tu. Ketika hidup. Kalau mati, bangkai juga. Nah, kalau mati bangkai juga. Contoh, harimau. Ketika hidup kita pegang, tak apa, suci. Tapi kalau mati, badan dia bangkai. Kita tak boleh tanggung dalam solat, tak boleh sentuh dia ketika solat, sebab najis. Melainkan hak najis walaupun hidup, anjing dan babi. Tu najis. Anjing dan babi. Kita kata bahasa guna hak elok-elok sikit dalam masjid ni, betul nak guna bahasa apa? Orang Indonesia hak makan babi pun dia kata babi golek, dia tak kata khinzir golek. Kita ni sebab bahasa tu jadi maki, kita jadi pelik dah. Takkan sebut gitu, tak elok. Lepas tu nak sebut apa? Anjing, tak apa. Tapi kalau babi, patut cakap apa tu? Sebab dia jadi bahasa maki. Tu kita jadi dengar tak apa sedap tu. Padahal hak orang makan babi pun sebut babi. Nak sebut apa? Tu bahasa Melayu. Khinzir bahasa Arab. Begitu. Baik. Macam orang dulu pergi Mekah. Dia pergi dekat Maulid Nabi tu, teksi ataupun bas. Tok Arab tempit. Haram Jeddah, haram Jeddah. Balik-balik haram Jeddah hang. Dia jadi baki, dia nampak macam maki. Padahal ni Masjidil Haram pergi ke Jeddah. Siapa dia naik? Haram Jeddah. Daripada Masjidil Haram ke Jeddah, balik haram Jeddah hang. Jadi bahasa maki asal elok. Begitu juga bahlul, asal buhlul. Orang dulu kalau nak marah dia tak maki. Betul oi, jangan buat guni cik oi. Tu dia lemah perut dah. Jangan cik oi. Dia tarik panjang dulu lemah perut. Buat tak kena. Begitu juga ambil sempena nama ulama buhlul. Maka orang Melayu buhlul bahlul. Bahlul hang. Padahal dia doa jadi buhlul. Alif. Buhlul jadi bahlul, jadi bahasa maki. Begitu. Baik. Jadi semua binatang suci kecuali walau hidup, najis anjing dan babi itu. Tak boleh. Kalau kita sentuh, kita kena basuh, kita kena sama. Baik. Jadi binatang hak hidup semuanya suci. Ular. Begitu juga harimau, badak, zirafah, suci badan dia ketika hidup. Bermula juzuk bangkai iaitu najis. Juzuk bangkai. Bangkai ni binatang hak mampu. Binatang hak mati. Kemudian segala juzuk bangkai, anggota-anggota bangkai itu najis. Walau binatang tu asalnya boleh kita makan, seperti ayam, kambing, tiba-tiba mampu mati, tak sembelih, bangkai. Benda yang mati, bangkai tu najis, kecuali bangkai manusia, mayat, dan bangkai ikan dan belalang. Itu tak apa. Itu suci. Lain semua najis. Ayam mampu tak sembelih, najis. Kambing mampu najis. Kucing mampu najis. Binatang-binatang yang mati itu najis. Baik. Kita satu lagi bahasa Kedah ni, dia kebanyakan kasar. Kadang-kadang tak sesuai dah zaman lah. Dapat nak cucu jantan ke betina?
laki. Jantan betina ni tak sesuai digukan dengan manusia. Kalau orang dulu balai ke dapur, dapat balai ke dapur, balai laki, dapur perempuan, begitu. Baik. Walau bahasa-bahasa tu kita kena tapih lah. Kadang-kadang kurang sesuai. Baik. Bermula segala juzuk bangkai iaitu najis. Juzuk anggota-anggota bangkai yang mati tanpa sembelih, ataupun binatang yang tak boleh makan daging dia, walau sembelih pun tak boleh makan, macam kucing tu mati, najis. Iaitu najis sekaliannya anggota juzuk binatang itu, melainkan hak bangkai yang suci, bangkai manusia mayat. Sama ada Islam atau kafir, suci badannya mayat tu. Dan ikan, ikan ni mati, suci. Ikan tak kena sembelih, tapi kalau besar sunat sembelih. Sembelih ke mana ikan? Bukan kok kepala, katam ekor tu sembelih ikan. Besar ikan ni sunat sembelih. Buat mana? Kita potong buang ekor tu, kerana cepat mati. Sunat sembelih. Kalau ikan besar-besar meja ni, besar-besar tiang ni, potong ekor dia, cepat mati. Itu sunat sembelih. Tak sembelih pun tak bangkai, kerana bangkai ikan ni suci, boleh makan. Dia tak kena sembelih. Belalang, begitu. Jadi bangkai manusia mayat tu suci, dan ikan suci. Kalau mati tak sembelih boleh makan. Dan belalang tak kena sembelih. Kita tak biasa, tapi orang yang biasa dia sedap belalang tu. Kita belalang kunyit kan, orang duk goreng. Pernah masa tu saya kecil, dalam umur 7-8 tahun, pi ke Kelantan, orang buat gulai belalang. Kami tak makan. Pasal apa? Tak biasa. Walau halal, tak biasa. Apa tak sedap? Walau sedap, kita kurang biasa. Tak lalu. Tak lalu. Setengah daripada setengah tu tangkap, dia kutip, buang sayap tu, dia makan lagu tu. Dia boleh makan. Orang biasa. Kita tak lalu. Habis. Dan bermula juzuk yang bercerai daripada binatang hidup, iaitu sekaliannya seperti bangkai. Dan bermula juzuk anggota yang bercerai, yang tertanggal daripada binatang yang hidup, benda yang bercerai daripada binatang yang hidup, iaitu seperti bangkainya pada hukum najisnya. Macam mana? Contoh, kita ni orang nak main rumah kita 20 orang, nak sembelih lembu tak habis. Kita ambil sepaha je apa? Tak boleh, tak sah, kerana tak sembelih. Benda yang tertanggal oleh kerana tak sembelih, bangkai. Paha lembu, paha ayam, tengkok tak sembelih, ambil paha je, bangkai. Tak boleh makan. Tu tak boleh makan, bangkai. Bermula juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup, iaitu seperti bangkai pada hukumnya. Kalau ikan mampu pun tak apa, kita boleh makan. Teka-teka hidup tu kita kerak dua, boleh tak makan? Boleh. Kalau tak sembelih pun kita boleh makan ikan tu.
Tapi kalau ayam mampu tak sembelih. Segala juzuk dia bangkai. Bulu dia bangkai. Kalau tak sembelih hukumnya bangkai. Semua juzuk dia. Bukan tak boleh makan daging ayam tu ya. Oleh kerana tak sembelih. Bulu dia tu pun tak boleh kita tanggung dalam sembahyang. Belalah yang katik. Duk manja, duk gosok, mati kena belah dengan mutu. Aku ni sayang. Nak buat kenangan, cabut boleh 20 bulu, ikat, buat kitchen. Boh dalam poket. Mayang, tak sah. Pasal apa? Bulu ayam mampu. Najis. Kerana najis. Pasal apa? Tak sembelih. Tak sembelih. Kalau bulu ayam hak kita beli lap habuk, hak tu biar pi lah. Bukan kita tanggung dalam mayang. Kita duk soal, sembelih ke tak ni buat di Cina ni? Mana pergi tahu? Hak tu tak apa Hak tu tak apa. Hak tu bukan kita nak tanggung dalam sembahyang. Cuma kalau kita ragu-ragu, tak boleh lap benda yang basah. Mari kita basah, tak salah guna bulu ayam tu. Senang, beli bulu plastik dah. Habis. Hilang wawah. Beli bulu hak plastik tu. Tak usah beli hak bulu ayam tu. Takut apa mai pada Cina ni sembelih tak melih ni. Nak hilang ragu tu, nak pakai boleh sapu tempat kering. Sapu tempat kering. Begitu. Ataupun nak bagi hilang ragu-ragu, beli yang plastik, bulu plastik tu. Tu senang. Kecuali produk orang kita buat. Ni bulu ayam ni main mana? Contoh. Buat di Nakar ke. Siapa dia buat? Haji Ahmad. Tu tak apalah. Tentu dia ambil bulu hak elok. Begitu. Tapi kalau bulu ayam hak yang hidup, cabut. Kita ambil buat kitchen tu tak apa. Kerana dia hidup. Dia tertanggal ketika hidup. Bulu dia tu. Dia tak mampu lagi. Tertanggal ketika hidup atau kita sembelih. Bulu dia kita ambil tu suci. Yang tak boleh ketika ayam tu mati. Tak sembelih. Tu najis semua. Semua hak dalam juzuk dia najis. Najis. Begitu. Dan juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup, tak sembelih tiba-tiba bercerai, putih paha, tak boleh makan paha tu, iaitu seperti bangkai pada hukum najisnya. Juzuk hak tetangga tu tak sembelih, bangkai. Habis. Dan hukum sucinya, melainkan bulu binatang yang halal dimakan akan dia. Melainkan bulu. Ayam tu hidup, bulu tu cabut. Itu suci. Melainkan yakni suci, bulu binatang yang halal dimakan akan dia. Daging dia tu halal kita makan, bulu cabut ketika hidup, maka iaitu suci. Bulu ayam hak cabut ketika hidup tu suci. Tapi daging dia kalau cabut sebelah paha tak sembelih, najis lah. Habis. Adapun kalau binatang tu mati, tak sembelih, bulu dia tu pun najis juga. Macam ayam tu mati, tak sembelih, bulu dia tu pun najis juga. Hak suci ni ketika hidup ayam tu, bulu dia cabut, tu suci. Tapi kalau ayam tu mati tak sembelih, bulu dia tu pun najis juga. Begitu. Dan bermula tiap-tiap cair, benda-benda cair lagi memabukkan, dia boleh jadi mabuk.
iaitu dinamakan akan dia arak, iaitu cecair yang memabukkan seperti arak dan lain-lain racun, najis ia benda cair yang memabukkan itu, racun, nah najis, petrol najis, nah begitu juga racun, petrol, arak, semua najis, riset najis. Musim hujan nyamuk, tudung hitam ataupun baju buah hitam, jubah, kita sangkut lah. Apabila sangkut nyamuk hurung penuh, kita hangat hati geram, ambil riset, soreng, bau riset baju kita, tak sah tanggung dalam solat, kena basuh. Pasal apa? Najis. Pasal apa najis? Tiap-tiap cecair yang memabukkan najis. Kering pun najis sebab dia mula-mula ayak, kita spray. Mula-mula ayak, lepas tu kita spray, dia jadi kering, najis. Kemudian pula dengan perbuatan kita, kita tahu, kita tahu. Tapi kalau kita semok rawak lagu tu, tak yakin kena tu tak apa, tak ada masalah. Tu tak ada masalah. Hak ni betul-betul kita buh di baju, nyamuk duk orang, tu tak boleh. Kalau kita spray cara rawak tu tak apa. Begitu. Hak bomba tu dia gas serbuk. Hak tu kita kena tengok bahan dia dululah. Kita tengok bahan dia dulu. Tapi kalau kena tangan apa, kita basuh lah nak sembahyang. Macam riset ataupun petrol kena tangan, kita pergi basuh dulu sebelum solat. Febris, tu tak apa. Tu tak apa. Kalau ada kandungan pun dia tengok alkohol dia kandungan pula, tak ada masalah. Kalau lebih, tu tak boleh. Macam Febris apa ni tak apalah, bahan untuk kita guna untuk baju apa ni, tu lain. Begitu. Asap tu dia rawak, dia tak lekat. Dia tak lekat betul-betul. Tu tak apa. Sebab bahan dia tu pun kita tak yakin kata najis. Tu tidak mengapa. Tapi kalau kita bakar ulang, kita bakar katok-katok, kita boh dalam api, kita tunggu situ, baju kita hangit, bau asap, tu tak boleh. Pasal asap bangkai ulang, bau hangit baju, tu tak boleh, kena basuh baju tu. Sebab kita yakin hak macam spray denggi tu tak ada masalah, sebab bahan dia tidak diyakini, kita tak tahu bahan apa. Begitu. Macam spray ayak-ayak wangi ni apa-apa tu tak apa. Kalau ada alkohol pun dia di dos yang rendah, bukan tinggi. Tu tidak mengapa, dimaaf. Hak tak boleh ni macam arak, riset, tu tak boleh. Baju kena asap, kalau asap kita tak yakin tak ada masalah. Cuma kalau asap najis, kita kena basuh asing lah. Kita basuh satu tu, kita buah sabun, perah-perah, cucuk ayak, perah, baru kita campak dengan baju lain. Kalau yakin najis tu, najis, asap najis. Kalau kita yakin, kalau tak yakin tak mengapa. Kita katok ulang buh dalam tu, baju kita hangit, tu yakin. Kita lalu tepi kedai Cina, dia tomeh babi, kita nampak dia ambil babi, potong-potong, piu, kena bau asap babi. Tu lorat. Tu kita jangan duduk dekat-dekat sangat, jauh sikit. Kecuali dia tomeh, kita bau, dia tak lekat di baju dia apa, hanya bau, tu tak apa. Ni dekat ni,
Kita duduk lama pula duduk sembang dengan dia, tu tak boleh. Kalau kita sambil berjalan bau saja tak apa, tak ada masalah tu. Tak ada masalah. Tu orang dulu dia pantang. Dia pantang. Kalau balik Jumaat, dia kata balik tukar baju dulu baru pergi kedai. Masuk kedai Cina tukar baju mayang dulu. Orang dulu lah, kita ni tukar apa, dah nak beli terus tu orang dulu, amalan depa tu. Kita tak ada, kita tak bantang. Kita kira mudah lah. Begitu. Tu amalan-amalan orang dulu ni pantang macam-macam. Ayak pahit, tak minum yang laga, ayah cik. Walau pahit ada zaman tu, dia tak minum yang pahit. Dia minum yang laga, amalan dia. Kalau begitu juga bawah penyedai tak boleh lalu. Tu pantang-pantang amalan orang dulu. Kita tak ada, kodok bi. Kita tak ada masalah. Nak cerita orang dulu ni, amalan-amalan depa tu. Baik. Habis ramai dah Tok Guru tua-tua baru ni Syekh Sanusi. Ni Tok Yusuf pula tak larat. Nak kira ulama tua ni 10 jari tak habis. Tak ada dalam Kedah ni. Datuk Syekh Badruddin Kok Diang, Ustaz Ahmad Gitra, pada lagi Tok Yusuf benar, Tok Ibrahim benar, Pak Nyazuddin benar, Tok Ujilah, Ustaz Dameh Kuala Nerang. Tak ramai dah. Kalau disik Baba Zahari, Tok Guru Zakaria, tak ramai dah pakat menghadap Allah Ta'ala. Dia ulama banding lagu ni. Kalau kita nak punggah rumah, kita buat keluar perabot mahal-mahal tu. Kita buat keluar tu perban. Maksudnya kritikal. Kita doa sentiasa, ya Allah jagalah iman kami, jagalah Islam, iman, taat kami, bantulah kami untuk taat, ampunlah dosa kami. Pasal apa? Zaman lah ni zaman yang banyak fitnah. Zaman lah ni ulama kurang. Imam Ghazali dia sebut tanda akhir zaman, kathirul khutaba wa khalilul ulama. Kathirul khutaba, ceramah ni banyak, wa khalilul ulama, sikit ulama-ulama yang mahir dalam bab-bab yang berkaitan dengan hakikat agama itu kurang. Tak ramai dah. Makin Allah Ta'ala jemput, tak ramai dah. Jadi kita minta doa kita ni Allah selamatkan kita berada di atas jalan-jalan para salaf kita yang terdahulu, jalan-jalan orang yang Allah Ta'ala selamatkan mereka. Kita mudah-mudahan dipilih di dalam kumpulan itu. Ni di antara dia lah kita baca kitab Tok Guru lama-lama. Mudah-mudahan Allah bagi kita selamat juga seperti mereka. Habis. Dan baik, bermula tiap-tiap cair lagi memabukkan, iaitu dinamakan akan diarak, iaitu najis, ia arak itu. Termasuk petrol, reset. Tu benda-benda yang memabukkan. Kalau kena tangan basuh sebelum solat. Kalau kena baju, kita pakai baju lain ataupun basuh dulu. Contohnya kita buh minyak, kena di lengan baju. Sekali lagi nak solat, basuh dulu, buh sabun, basuh perah di singki tu, supaya kita keluar daripada khilaf. Keluar daripada khilaf untuk menjaga ibadah kita. Adapun benda yang mabuk tapi dia jenis keras, macam kita beli Tok Risalah dia kata buah kecubung, saya pun tak tahu. Dia kalau anjing makan mabuk, penin anjing tu, saya pun tak tahu. Kalau buah tu tidak mengapa, pasal dia krim. Hak tak boleh cecair yang memabukkan, tu tak boleh. Kalau macam buah tu hak mabuk tu, macam kita buah pinang dalam poket, takkan nak batas mayang? Tak batas. Tak batas tu.
Pinang ni bukan mabuk macam arak, penin, bahasa kita panggil mabuk. Tu tak najis. Pinang. Begitu. Dan bermula darah iaitu najis sekaliannya. Darah orang, darah binatang najis. Semua najis darah. Tu kadang-kadang petua nak bagi sihat, jangan ikut orang kafir. Cina dia makan darah, Cina kafir. Dia makan darah ular, darah kelawar, darah ular, darah arnab, darah ayam, bapak. Pasal apa? Dia kata nak bagi panas badan. Cari ubat lain nak bagi panas badan. Duk ikut mereka buat apa? Setengah daripada setengah orang Indonesia Islam ikut mereka. Tak saudara kira puak Indonesia ni banyak jahil. Penin kalau kita tengok orang Indonesia ni. Hak elok-elok lah, bukan kata tak elok semua. Hak elok-elok. Dia boleh Islam tapi dia pergi semua tak kurang juga. Tak penin. Pancasila, menghormati rukun. Penin. Ni Raja Jogja mangkat. Kita duk ikutlah perkembangan pergolakan hak dok nak lantik adik abang. Kerajaan mentaram. Islam. Tetapi mengekalkan budaya Hindu, na'udzubillah. Sampai keluar hamba-hamba dalam istana ni, abdi ni, dia panggil abdi. Pakai kain takat dada. Bahasa kita panggil pakai kain kemam. Kekal buat apa lagu tu? Nak kekal warisan bangsa hak tak kena dengan agama tak jadi. Tak mulia sikit abuk. Na'udzubillah. Picum kaki sembah macam raja dulu-dulu. Kerajaan mentaram Islam. Hak sebelum-sebelum ni dalam hak tahun 1800, 1700, hak 1900 tu okey. Hak lala ni dia nak kembali kepada budaya dulu. Tu tak boleh. Dan ketua hak kita duk tengok hak duk kerja dalam istana ni, saya baru tengok, masya-Allah. Islam, mak Islam, pak Islam, keluarga Islam. Tapi pagi-pagi duduk depan tok kong. Tok makanan ni, buh lilin. Assalamualaikum, bismillah macam kita juga. Tok kong sembah juga. Betul orang kata sembah tok kong, dia kata bukan sembah. Hanya menghormati. La ilaha illallah. Tu tak penin. Jadi kita alhamdulillah agama di Malaysia ni baik. Pasal apa? Tok-tok guru kita tegas. Hak mana boleh, boleh. Hak mana tak boleh, dibuang daripada budaya kita. Dan termasuk kesultanan kita, alhamdulillah. Banyak dah benda-benda yang kita buang. Benda-benda yang tak sepatutnya. Alhamdulillah. Kalau dulu nak jumpa raja kena merangkak cium kaki. Lah tak payah. Hanya tunduk. Kita angkat sembah hormat begitu saja. Buang budaya-budaya yang asing daripada Islam. Ini nak bertabar raja hak adik abang kelai tu, entak makanan di sini. Nak jamu hantu. Yakin hantu tu menjadi kuat kepada kerajaan mereka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Baik. Kita pun kalau nak hidup budaya, jangan hidup hak khurafat. Nak pakai baju-baju busana ni boleh lah. Nak buh kerih, buh tenggolok, buh bila. Tapi kalau nak buat istiadat, nak kemas beras kunyit ke apa, tak payah. Tu sahabat dengan jin. Hormat jin. Begitu. Baik. Jadi kita tengok lagi. Dan demikian lagi najis. Dan bermula darah, iaitu najis sekaliannya darah kita, darah orang, darah binatang, semua najis. Melainkan darah tak najis apa dia? Hati ayam, hati lembu,
tu darah beku halal. Tu tak najis. Asal hati ni darah tapi dia beku, halal. Hanya hati ya, darah beku lain tak boleh juga. Tu darah yang halal seperti hati binatang dan jantung binatang dan alaqah, budak keguguran. Tu tak najis. Budak keguguran. Kita gugur, lepas tu kita tengok kalau ada sifat, kita mandi kapan, kemudian tanam. Kalau cukup sifat. Kalau tak cukup tak apalah, kita tanam saja ya. Kalau ada kepala, ada kaki, ada apa, tu kita mandi kafan, tanam. Kalau kata dah cukup sifat, 9 bulan dah mati, tu kita solat. Begitu. Kalau kata 5 bulan 6 bulan dah ada kepala apa, mandi kapan, tanam. Kalau tak ada apa bentuk, tu tak apa, lempak buang tak apa. Darah ketui yang keluar, tu tak apa, tak ada bentuk apa lagi, tok lah tu sampah saja pun tak apa. Begitu. Tapi elok tanam lah, eloknya tanam. Begitu. Ni budak. Habis. Tu alaqah, tu suci. Hati binatang suci boleh makan, jantung binatang suci boleh makan, halal yang sembelih. Dan misk iaitulah kasturi, kijang, darah dia halal, tak najis. Kasturi kijang, dia pusat kijang tu, dia jadi macam ketuat besar. Dia luruh tu kita ambil masak tu wangi kasturi. Kasturi yang paling nombor 1 sekali dalam dunia, kasturi Turki. Tu Turki hak paling baik dalam dunia, kasturi Turki. Tapi kasturi India jaga. Sebab dia pergi Kashmir, abah saya kena tipu. Abah ada Helmi ni, abah beli ni apa kasturi di India, apa jual teh bot. Mai nak tengok abah? Abah kena tipu dah abah weh. Pasal apa? Tak pusat pun, dia lapah kulit lembu, dia buat bagi jadi bulat lagu tu, dia ikat, lepas tu dia bubuh tanah, dia bubuh minyak wangi. Kasturi RM50. Dia tak apa lah abah, niat tekah sudah. Muhung. Kasturi betul itu dia pusing, dia ada lah tanda tu, pusing pusat tu. Pusat tu dia pusing, lepas tu dia ada tempat luruh tu, macam orang luruh pusat tu. Hak tu betul lah. Tapi kalau hak tak pusing apa, kulit duk sama bulu, hak ni bukan dia ni. Hak ni bulu kambing, tidak pun bulu lembu, yang depa buat buah tanah, buah minyak wangi. Tu tak jadi. Tu ditipu. Tu kita apa-apa pun jangan terpa. Tanya dulu ni boleh beli tak ni? Pergi beli kena. Macam geng-geng kita pergi Mekah. Cincin baru, baru beli. Berapa? RM300. Mai tengok. La ilaha illallah. Batu haram tak betul? Batu masak. Dia kata delima saya beli. Tak betul. Tak betul. Kena tengok dulu. Betul ke tak batu. Lepas tu pula perak betul ke tak perak. Kadang-kadang standard steel dia kata perak. Tambah hak jual ikut RNR tu. Muhung. Saya kata ni batu apa ni? Zamrud. Hijau zamrud semua. Hak ni apa dia ni? Delima. Asli. Dalam hati kita gelap. Muhung. Kalau orang tak kena, beli 100 lebih. Padahal harga RM20, paling mahal RM30. Tanya dulu. Tanya ahli dia, ni boleh beli ke tak? Ni okey ke tak? Begitu. Baik. Tambah madu Yaman. Orang pergi Mekah, berhenti RNR antara Mekah dengan Madinah tu. Madu Yaman.
tinggi ni 50 rial. Mana boleh jual 50 rial kalau madu asli. Sak ni ya. Ni sampai tu depa masak buh minyak, buh gula. Bukan jadi ubat, jadi kecil manis. Mudarat. Tu kena hati-hati. Kena hati-hati. Kata Mekah pun ada tipu no. Bukan syurga lagi Tok Saleh kena. Ada zaman dia tu ada curi, pada Mekah pun ada curi no. Pada yang kata bukan syurga Mekah ni. Bukan syurga lagi. Tempat ujian lagi. Sebab dia buat pahala 100,000 ganda. Sebab dia buat dosa 100,000 ganda juga. Hak buat tu hati mati terus. Tak ada, hati dia tak hidup terus, mati terus. Nauzubillah. Baru ni saya pergi di Madinah. Pakcik suami isteri ni pergi beli baju. Beli baju ada polai tu dia ambil 1,000 lebih. Dia tahu ustaz saya beli tadi. Semua dah nak tapi mahal ustaz. Berapa lai? Dia habaq berapa? 1,000 lebih. Mana nak kira ngak? Ish, paling-paling mahal 500 hak biji ni. Kedai mana jom tunjuk. Saya pun pergi. Dia bawa. Kata ni hang kira macam mana? Hang kira lain. Dia pun dah buat kalut. Dia kata tak apa-apa masuk dalam. Ni ada orang masuk dalam. Kita harga ke mana ni? Dia kata dak harga tu. Dia kata hang kira ni. Ni berapa? Aku tahu harga. Kira. Dia up. Kita tahulah hak yang 80 ribu 120 tak apa lagi. Asal 80 je, dia pun 120. Okey lagi, kira-kira tak cukup juga 1,000 lebih. Dia tak apa tambah $2 lagi. Saya kata dah tak boleh. Tu tipu. Tu kena jaga. Baik. Bermula darah iaitu sekaliannya najis, melainkan hati binatang halal kita makan. Jantung binatang suci halal dimakan, dan alaqah budak keguguran, dan misk iaitulah pusat kasturi, pusat kijang, iaitulah yang dijadikan minyak kasturi itu suci walaupun luruh ketika hidup binatang itu. Dia luruh, kutip, ambil, masak. Begitu. Kalau kasturi asli, jin takut. Itu kalau orang-orang masuk hantu, kita ambil minyak kasturi, baca ayat kursi, baca Fatihah, baca kul a'udzu birabbil kulhu 3 kul, baca ayat kursi, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala bagi benda tu keluar. Sapu di hidung, sapu di sendi-sendi dia, mudah-mudahan mujarab. Sebab benda-benda halus ni dia tak suka dengan minyak kasturi. Itu sunnah baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi hak asli lah. Ni kadang-kadang beli nak bagi ke orang. Terus beli orang tak pakai. Macam kabel kad. Hak RM10 memang murah. Tapi keras. Berjalan punya sosreh kena ayak pun tak masuk. Orang tak pakai kalau beli pun. Nak beli hak elok. Kalau tak payah. Beli hak RM25, hak RM30. Hak tu pakai tak apa. Kecuali pelekat viral lah. Hak tu okey balik. Walau murah. Tapi orang besar macam Sulaiman dengan Khairul tak boleh pakai. Dia bidang kecil. Tapi elok hak tu. Boleh pakai hak RM10 tu. Tapi tak payahlah. Nak beli hak 20 atas. Baru orang pakai. Begitu juga minyak wangi. Buka bukan wangi, penin. 4.10 3.10 Allah bau. Kita tengok dia tulis kasturi, bau-bau. Tak kasturi terus. Tu tak jadi, tak payah. Kita kalau minyak wangi hak mahal ni, contohnya oud, kita hidup, otak kita ni lapang, fresh. Hak harga ratus-ratus, hak harga ribu,
Hak tu kalau pakai, kita akan jadi fresh akal fikiran kita. Tapi kalau beli hak 2-3 ringgit, penin bau. Tu kita kena tengok. Pakai hak lembut-lembut, jangan hak mengganggu orang. Dia beli hak 3-10, lepas tu dia calit dengan peluh dia jadi kuih busuk, tak tahu nak apa. Kita bau tu, Allah, hisap okok daun pula, tak tahu nak apa. Peluh dia calit, hisap okok daun pula, Allah, bau, penin. Bukan kata kuih wangi. Baik. Jadi darah najis, melainkan hati binatang halal, suci. Jantung binatang halal, kita makan suci. Dan alaqah, hak ni janin yang gugur, tu tak najis, kita tanam. Misk, pusat kasturi kijang, dan demikian lagi najis segala nanah hukumnya najis. Najis segala nanah. Ya. Limpa suci. Masuk. Dia masuk di dalam hati, jantung dan limpa, suci. Tu kekal dalam. Suci juga, dia tak sebut di sini. Termasuk limpa. Mungkin lah. Ya. Dan demikian lagi najis segala nanah manusia, nanah binatang, hukumnya najis. Tok Guru Haji Saleh dia mengajar, dia kata dan najis segala nanah. Apa dia nanah? Lu melenggar apa, jawablah dia dah. Apa dia nanah? Kita mana nak jawab, dia jawab. Dia kata nanah ialah daging reput yang bercampur dengan darah busuk, maka jadilah nanah. Putih tu, daging yang reput. Jadi nanah. Ni kena bekam. Kalau duduk naik nanah apa tu, kena bekam. Saya takdir Allah Ta'ala kemarin pi pasar minggu, duduk nak beli bahan nak masak. Takdirnya ada seorang pakcik ni, dia daripada Gurun, dan dia kali pertama pi ke Meragong. Asalnya nak cek rasa dua anak. Hak yang nombor 3 tu dia rajin bersin. Buh-buh ubat dia tu sikit, dia bersin, tak apalah. Lepas tu dia kata ada rawatan untuk lutut, bekam dan seumpamanya. Saya kata saya ni duk rasa sikit-sikit lah, tapi tak teruk lah. Lutut ni duk rasa macam tak sedap. Lepas tu tanya dia, elok buat ke ataupun tak apa? Dia kata kalau elok buat lah, dia kata. Dia pun Alhamdulillah dengan dia belajar, dia buat rawatan ni 30 tahun lebih dah. Dia umur 60, steady, tak sanggup badan. Nampak steady, 60 lebih umur dia. Dia kata dengan izin Allah Ta'ala, hari-hari saya duduk minum ayam, halia, kunyit, serai. Dia rendang dengan hangat ni. Hari-hari dia minum. Alhamdulillah, dia kata tenaga ada. Kemudian tulang-tulang kita rasa okey, urat kita, Alhamdulillah, dia kata. Izin daripada Allah Ta'ala. Lepas tu saya pun, abanglah lutut saya ni macam mana pakcik? Elok buat ke? Dia kata kalau elok buat lah. Dia bagi pil hak dia buat tu lah. Dia tu start minum ni dulu. Ayam hak dia buat, ayam serai halia dengan lengkuih tu. Dia buat pil, dia buh layak minum. Dia bagus, dia bang satu. Dia kata ni pil ni kalau beli, buang apa hak yang bukuh dia tu, tuang sabuk minum. Dia jadi lagi bagus. Kemudian dia bekam 2 tempat ni. Di point dia. Dia jadi macam buih tu, darah punya pekat. Saya biasa bekam, selalu bekam, tapi tak pernah tengok darah macam tu. Masya-Allah. Lepas tu kata Allah Ta'ala izin, Alhamdulillah, rasa ringan. Ringan lain. Lepas tu saya kata nak buat 12 ke, buat dia terbuat sebelah dulu. Lepas tu hak sebelah ni rasa tak sedap lah.
dah hak belah ni sedap. Dia elemen tak sama. Dia kata esok saya mai. Pergi tengok tadi dia tak mai. Mungkin tak ada tempat ke apa ke di depan Bukhari tu. Dia tak mai hari ni. Tempat dia di gurun. Dia kata benda-benda ni kalau kita pergi klinik jenuh beli ubat beribu. Tak lega dia dah. Pasal dia hanya bertahan. Betul kaedah tu. Kaedah Islam. Dia homopati. Dia homopati. Dia buang 2 darah ni. Dia kata darah akan lancar elok balik. Itu dengan kajian yang dia buat, alhamdulillah. Maksudnya kita ni kadang-kadang kita tak yakin dengan perubatan-perubatan Islam. Kita lebih yakin ubat. Jadi tak ada masalah lah. Hak nu pun kita ambil, ni pun kita ambil, tapi jangan tolak terus hak ni. Sedangkan hak ni Allah Ta'ala bagi banyak jasa. Allah Ta'ala izin. Macam tu Rasulullah dia kata, kalau pi klinik ke pi apa jenuh beribu, belah-belah ribu, tak lega. Dok kerja makan ubat ni. Kemarin ni dia cucuk pung macam belon tu. Pung ni sekat hak duk sekat keluar darah. Pekat-pekat. Begitu. Itu hak rawatan, hak dia buat cara pengalaman dia. Cara pengalaman dia. Nama Pakcik Mek. Baik. Dan demikian lagi najis segala nanah dan tahi. Tahi ni sama ada binatang ataupun manusia, najis lah. Baik. Tahi ni najis kita ataupun binatang. Itu kita maklum. Adapun tahi lalat tu berkulat. Itu tak najis. Kita taruh kain lembap naik bintik. Tahi lalat. Bukan tahi lalat sungguh, tu berkulat. Itu tak najis. Dan wadi. Ni ayat di kemaluan laki perempuan wadi. Ketika letih badan, angkat berat, lawan lari, keluar ayat pekat di kemaluan pan, najis, wajib basuh. Dan madhi, ayat yang keluar di kemaluan hadapan laki dan perempuan ketika dalam keadaan syahwah, keinginan yang sikit. Apabila kita ni ada keinginan sikit, keluar ayat pekat, madhi nama dia. Hak ni dia tak laju macam mani, cuma dia pekat. Ketika kita ada keinginan yang sikit, keluar madhi, najis, wajib basuh kemaluan, wajib basuh tempat yang kena kain itu. Tu najis. Ni banyak makit tidur, tenyeh tak mata, ambil yang sembahyang subuh. Cek dulu. Tama-tama hak ada suami isteri semalam ni. Walau tak jima tak apa, tapi ada keinginan sikit, cek dulu basah ke tak pakaian dalam kita, di kemaluan kita tu. Cek dulu. Kalau ada bekas air yang pekat, basuh. Itu madhi, najis, tak boleh tanggung dalam solat, kena basuh. Baik. Jadi takat ni dulu, insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang lagi akan datang. Hari ini kita bincang syarat sah istinja 8, kemudian najis binatang, yang hidup, yang mati. Baik. Yang hidup, yang tertanggal tanpa sembelih, najis. Macam paha putih, tak boleh makan paha tu sebab tak sembelih. Ada pun hak lain tak apa, lori belah putih paha sebelah, hak paha tu tak boleh makan. Lembu kita sembelih hak lain boleh makan. Hak tanggal awal tu tak boleh tahu. Hak tu najis. Ada pun hak 3 paha lagi kita sembelih makan. Baik. Wallahu alam. Sebuah kitab tu. Kita sebuah kitab ya hari ni. Hak nu nantilah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zami ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada ahli kuliah, semua yang urus, ahli jurukuasa, makcik-makcik semua ni yang memberi sumbangan pada majlis yang telah lalu. Dan insya-Allah majlis yang akan datang 23 hari bulan 23 hari bulan 12, Habib Abdul Rahman Musawa daripada Kuala Lumpur. Dan kalau Allah Taala izin, esok Ustaz Muhaddir Ju akan jawab dia dan ke tak sampai. Kalau dia dan, maknanya 2 orang pada 23 hari bulan ni. Lepas Isya Ustaz Muhaddir Ju kalau dia jadi sampai awal bersama dengan Habib Abdul Rahman tu, insya-Allah lah pada 23 hari bulan 12 hari Selasa. Majlis yang akan datang kita buat sambutan Isra' wal Mi'raj terus insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah habis dah katuk majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As.